Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hana dari Sekolah Menengah St. Teresa's Convent, Singapura. Baiklah, hari ini saya ingin berkongsi tentang satu alat edtech yang saya rasakan sangat menarik dan berpotensi besar untuk mengubah cara murid kita belajar secara aktif, iaitu Padlet Sandbox. Okey, saya rasa kita semua sudah biasa ya menggunakan Padlet, iaitu sebagai papan kenyataan digital yang mana murid menaip jawapan mereka, dan kemudian kita baca, pelajar-pelajar lain juga dapat membaca dan kemudian aktiviti selesai di situ sahaja. Namun sekarang dengan adanya Padlet Sandbox, okey, murid bukan sahaja berkongsi idea tetapi mereka boleh membina idea bersama-sama, bergerak secara bebas dalam ruang digital, kemudian menyusun maklumat mereka, memberi respons kepada rakan dan bekerjasama secara real time. Jadi hari ini saya akan kongsikan ya bagaimana ataupun apakah perbezaan Padlet biasa dengan Padlet Sandbox dan bagaimana Sandbox ini dapat menyokong pembelajaran aktif pelajar dan bagaimana ia membantu membina kemahiran abad ke-21. Dan kemudian nanti saya akan demo lah ya bagaimana kita boleh gunakan Padlet Sandbox ini. Okey, baiklah. Seperti saya katakan tadi, okey, saya yakin ya ramai guru-guru pun pernah menggunakan Padlet ya sebagai papan kenyataan digital. Okey, jadi biasanya murid-murid akan muat naikkan jawapan mereka ke dalam kotak masing-masing. Okey, kita berikan soalan dan kemudian mereka menjawab dan fokus utamanya lebih kepada perkongsian respons secara sahala. Ya, mungkin adalah pelajar yang mungkin akan meninggalkan komen dalam ruang respons pelajar yang lain. Namun kebanyakan masanya interaksi antara murid agak terhad. Ya, lebih kepada respons secara sahala. Jadi maksudnya murid tu berkongsi jawapan tetapi tidak benar-benar membina pembelajaran bersama. Dan aktiviti menjadi pasif walaupun kita menggunakan teknologi. Jadi persoalannya di sini ialah bagaimana kita mahu menggunakan teknologi ataupun bagaimana kita jadikan teknologi ini benar-benar mengaktifkan pembelajaran. Jadi di sini Padlet Sandbox ni saya rasa dapat memainkan peranan tersebutlah. Ya, jadi Padlet Sandbox ni kalau kita lihat ya, dia bukan lagi sekadar papan kenyataan. Okey, yang seperti Padlet biasa ya, kita bukan sahaja pelajar menjawab dalam kotak masing-masing, namun ia lebih menyerupai sebuah kanvas digital interaktif. Okey, dalam sandbox ni ya, nanti saya akan tunjukkan demonya. Okey, murid bebas bergerak dan menyusun idea mereka. Mereka boleh tambah gambar, teks, audio, lukisan, nota dan membuat sambungan idea. Ya, jadi semua murid boleh bekerjasama pada ruang yang sama secara serentak. Okey, yang menariknya ialah proses pembelajaran itu berlaku secara hidup, secara real time, ya. Dan kita boleh juga boleh lihat juga ya, murid tu saling memberi idea, bukan saja dalam secara digital, namun mereka akan bercakap dengan kawan mereka, yang ni salah dan yang ni mungkin boleh mereka akan berkongsilah pandangan mereka, pendapat mereka sebelum mereka menuliskan nota itu. Jadi murid ini membina respon secara bersama, okey, dan membuat kaitan antara idea-idea mereka dan ia menjadikan pembelajaran menjadi lebih aktif. Dan pelajar juga menjadi lebih aktif untuk mengambil bahagian. Okey, jadi pelajar bukan lagi hanya upload jawapan mereka dan kemudian tinggalkan jawapan mereka begitu saja, namun mereka benar-benar memproses dan memproses pembinaan pemahaman itu bersama-sama. Okey. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini adalah perbezaan yang ketara lah yang dapat lihat antara Padlet biasa dan juga Padlet Sandbox. Okey, Padlet biasa lebih berfungsi sebagai papan kenyataan digital, okey, dan ruang kerja terhad dalam kotak yang berasingan. Okey, fokus juga kepada perkongsian respons dan bukanlah pembinaan pembelajaran yang bersama, ya. Namun dengan Padlet Sandbox pula dia berfungsi sebagai kanvas ataupun papan putih yang interaktif. Okey, murid boleh bergerak bebas atas kanvas, boleh menggunakan tools-tools yang ada seperti lukisan dan sebagainya. Mereka boleh berkolaborasi dan membina idea bersama. Sangat sesuai sebenarnya untuk membina peta minda. Peta minda, brainstorming dan aktiviti interaktif. Jadi sebenarnya kita sebenarnya sedang bergerak ya daripada murid menjawab secara individu kepada murid membina pembelajaran secara kolektif. Okey. Jadi di sini kita dapat lihat ya antara kekuatan terbesar Padlet Sandbox ni ialah ia menyokong kemahiran abad ke-21 secara serentak. Ya, yang pertama dari aspek kolaborasi ya, kita dapat lihat murid bekerja dalam ruang yang sama dan saling membantu membina idea. Betul murid juga berkolaborasi dalam Padlet biasa, namun kita tak dapat lihat aspek pembinaan idea bersama tu ataupun kuranglah dari aspek itu. Ya, kemudian kedua, bahagian komunikasi. Okey, bukan sahaja pelajar berkomunikasi dalam secara digital namun apabila mereka berkolaborasi, mereka bekerjasama membina nota atau nas, mind map dan sebagainya, mereka secara tidak langsung harus berkomunikasi antara satu sama lain dalam kelas. Jadi uh, murid akan dapat menyampaikan idea melalui teks, juga visual, audio dan simbol dan mereka bercakap di dalam kelas ya untuk membina bahan tersebut. Okey, kemudian mereka lebih kreatif ya. Mereka bebas menyusun maklumat mereka, menghasilkan visual dan mengembangkan idea mereka. Ya,
Dan keempat juga, mereka lebih berpemikiran kritis. Mereka perlu membuat kaitan antara idea rakan mereka dengan idea mereka. Kemudian mereka menyusun hujah dan menilai idea rakan mereka. Jadi di sini kita dapat lihat teknologi bukan sekadar untuk mencantikkan, namun memang benar-benar menyokong pembelajaran bermakna. Okey, baiklah. Jadi sekarang ini saya akan tunjukkan cikgu-cikgu demo bagaimana cikgu-cikgu hendak menggunakan Padlet Sandbox ini. Okey, so seperti biasa, cikgu hanya perlu masukkan Padlet, masukkan pautan padlet.com. Sama pautan dengan Padlet yang kita biasa gunakan ya. Dan cikgu akan sampai to this page, page ini. Seperti biasa, ini merupakan Padlet yang kita biasa gunakan ya cikgu di dalam kelas, seperti column, table, walls ya. Tetapi di bahagian bawah ini, cikgu akan lihat ya, make a sandbox to draw and brainstorm together. So yang ini, bahagian inilah iaitu kita punya Padlet Sandbox ni. Jadi biasanya saya akan gunakan whiteboard. Okey, jadi kita tekan dahulu whiteboard di sini. Okey, baiklah. Jadi kita akan sampai ke page ini, iaitu white blank canvas. Okey, dan di sini kalau cikgu lihat, ada banyak tools yang mana cikgu-cikgu boleh gunakan. Pelajar-pelajar juga boleh gunakan untuk membina idea mereka, untuk berkongsi dengan rakan-rakan dan membina sebuah idea yang baik. Okey, kalau cikgu lihat ada tools melukis, draw ya, tools teks, notes dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat teks ni, contohnya notes ni, pelajar boleh masukkan notes mereka, kemudian pelajar lain boleh turut menyumbang notes mereka yang lain. Dan kemudian mereka, setelah mereka letakkan notes mereka ni, mereka dapat lihat secara keseluruhan dan dapat menggabungkan idea satu pelajar dengan pelajar yang lain. Dan menariknya, biasanya saya akan gunakan notes ini untuk mereka, ataupun Padlet Sandbox ini untuk mereka membuat perbincangan sebelum menulis karangan penuh. Jadi saya berikan satu soalan karangan dan mereka akan berikan idea-idea mereka, dan setelah itu mereka akan melihat secara keseluruhan idea-idea kawan-kawan mereka, dan mereka cuba menggabungkan satu idea dengan idea yang lain supaya karangan yang mereka bina itu menjadi karangan yang lebih efektif, karangan yang lebih menarik ya, dan lebih menjawab soalan. Okey, jadi ini antara salah satu ciri yang ada dalam Padlet Sandbox ini. Selain itu ada juga shapes yang mereka boleh gunakan. Maaf ya, ada shapes yang mereka boleh gunakan di sini. Pelbagai shapes sama ada untuk mereka menggabungkan ataupun membuat bubble speech dan sebagainya, mereka boleh gunakan juga. Seterusnya ada juga emoji. Pada emoji seronok ya. Kenapa saya biasanya akan gunakan emoji ini untuk sebelum saya mulakan kelas saya akan tanya check in sama ada pelajar saya ini okey ke tak dan sebagainya kan, bagaimana keadaan kelas dan sebagainya. Jadi apa yang saya lakukan ialah saya akan masukkan sebagai contoh soalannya di sini. Apakah perasaan awak semua hari ini? Ya, dan saya akan minta pelajar-pelajar saya untuk menggunakan emoji ini untuk meletakkan perasaan-perasaan mereka, dan dari situ saya dapat lihat secara keseluruhan bagaimana keadaan ataupun perasaan pelajar-pelajar saya pada ketika itu sebelum saya mulakan pengajaran saya. Jadi it's part of the check-in session supaya mereka pun rasa gembira lah kan apabila mereka lihat ada banyak emoji dan dapat mereka letakkan emoji yang bersesuaian dengan perasaan mereka pada hari itu. Ya. Jadi selain itu ada juga mereka juga boleh masukkan gambar ya untuk menerangkan idea mereka yang lebih baik lagi. Ya, dan terdapat banyak lagi tools-tools lain yang ada. Okey, bahagian kiri ini pula ialah slide ataupun kalau dalam bahasa Padlet Sandbox ni dikatakan card lah. Ya, sekiranya pelajar cikgu perlukan ruang yang lebih banyak lagi untuk mereka mengupas idea mereka ataupun meletakkan idea mereka dalam kategori-kategori tertentu, cikgu boleh tambah sahaja slide-slide-nya di sini. Dan pelajar boleh mengakses slide-slide yang berbeza ini. Biasanya saya gunakan slide-slide ini apabila saya mempunyai soalan yang berbeza-beza. Bermaksud saya ingin pelajar bekerja dalam kumpulan. Jadi satu kumpulan akan menjawab satu soalan yang berbeza-beza. Dan pelajar boleh mengakses ke semua slide-slide ini dan melihat jawapan-jawapan kawan-kawan mereka juga. Ya, dan sebenarnya kalau kita lihat di sini ya cikgu, dia sebenarnya hampir sama dengan Google Slide ya. Kalau cikgu pernah menggunakan Google Slide, it's real time pelajar menulis dan dapat lihat apa yang ditulis oleh pelajar, dan pelajar lain juga dapat mengakses jawapan-jawapan pelajar, respon-respon pelajar. Namun yang membezakan Padlet Sandbox ini dengan Google Slides ialah tools-tools yang mereka ada di sini. Dan saya rasakan tools-tools inilah yang menjadikan ianya lebih menarik. Malah cikgu pun juga boleh simak jawapan pelajar on the spot boleh menggunakan red pen contoh untuk tick dan berikan komen, feedback secara langsung kepada pelajar. Jadi
Ini lebih memudahkan cikgu dari aspek memberikan feedback lah. Ya. Okey, selain itu, saya juga ingin kongsikan bahagian template ini. Okey, bahagian ini saya rasakan sangat menarik kerana cikgu-cikgu tak perlu pun nak fikir nak kena letakkan quota untuk pelajar ke ataupun tentunya cikgu nak ajar tentang karangan, tak perlu pun nak kita sediakan template-nya kerana terdapat banyak template yang cikgu boleh gunakan daripada Padlet Sandbox ini sendiri. Okay, jadi kalau cikgu tekan start from a template, cikgu akan dapat lihat ada banyak jenis template di sini. Kalau cikgu ajar mathematics, sebagai contoh, ada Venn diagram. Ya, kalau mereka nak brainstorming juga ada brainstorming web, ya, dengan hierarchy chart sebagai contoh yang biasa saya gunakan lah untuk membina karangan pelajar, ya. Saya gunakan untuk menggunakan karangan pelajar, saya gunakan plot diagram, ya, sebagai contoh. Jadi dah ada dah plotnya di sini. Okey, hanya perlu tukar bahasanya pada bahasa Melayu kerana saya mengajar bahasa Melayu kan. Jadi saya hanya perlu tukar ke bahasa Melayu. Atau kalau cikgu nak gunakan main idea details, ya, kemudian mereka akan nak berikan di detailsnya. Kalau karangan expository pula, cikgu boleh gunakan PIL, point evidence dan sebagainya. Okey, jadi sebenarnya terdapat banyak template di sini yang cikgu boleh gunakan dan dia dah memang ada, sedia ada di situ. Jadi cikgu hanya perlu tekan dan pelajar boleh terus menggunakannya. Jadi sangat mudah untuk guru, juga sangat mudah untuk pelajar juga. Saya rasakan sangat interaktif lah, mereka dapat meletakkan idea-idea mereka dengan lebih kemas dan lebih tersusun. Baiklah, selain daripada menggunakan Padlet Sandbox ini untuk menjadikan kelas kita lebih interaktif, untuk menjalankan pengajaran yang kolaboratif, sebenarnya saya menggunakan Padlet Sandbox ini untuk membina bahan bacaan pelajar-pelajar saya. Kalau saya boleh berikan sedikit konteks, ya, pelajar-pelajar saya di Singapura ini, mereka apabila diminta untuk baca bahan bacaan Melayu, terutama bahan bacaan yang berfakta, mereka akan agak kurang minat sedikit. Mereka lebih suka membaca dalam bahasa Inggeris. Okay, jadi bagaimana saya nak menggalakkan pembacaan mereka? Saya menggunakan Padlet Sandbox ini untuk membina bahan bacaan yang interaktif dan imersif. Okay, jadi kalau cikgu, kalau saya boleh kongsikan sedikit, ya, saya boleh bukakan. Okay, baiklah. Di sini, kalau cikgu dapat lihat, saya sebenarnya membina penceritaan, cerita di sebalik komen ini, cerita tentang Bully Siber, menggunakan Padlet Sandbox ini, dan saya menjadikan ceritanya lebih interaktif dan imersif untuk memberi kesan kepada pelajar sebagai pembaca. Jadi kalau kita lihat di sini, pelajar bukan saja pembaca tapi suara hati watak, ya, itu Faris, dan pelajar akan membuat pilihan bagi setiap babak dalam cerita di sebalik komen ini. Jadi pelajar akan tekan di sini, klik. Jadi pelajar akan bacakan, ini adalah konteksnya, pelajar baca, kemudian teruskan di sini. Pelajar perlu pilih daripada 3 pilihan ini, bagaimana pelajar nak menyambung ceritanya. Adakah Faris ni, watak ini, akan balas komen itu sekarang ataupun tutup aplikasi atau hubungi soalan dipercayai. Jadi kalau pelajar tekan contohnya balas komen itu sekarang, dia akan masuk ke bahagian penceritaan yang seterusnya. Jadi di sini pelajar akan rasa seperti mereka adalah wataknya dan mereka nak tahu apa jadi seterusnya. Jadi ini akan menggalakkan ataupun menarik minat pelajar untuk terus membaca. Jadi saya gunakan Padlet Sandbox ini untuk pelajar-pelajar membaca, dan ini satu bacaan yang interaktif dan imersif. Jadi kalau kita teruskan kan sampailah bahagian akhir, sebagai contohnya mereka terus lawan, sekiranya mereka berjaya sampai ke bahagian akhir ini, saya juga masukkan quiz di sini. Alright. Dan cikgu boleh masukkan pautan quiz, dan quiz ni cikgu boleh buat dalam Padlet Arcade lah. Ini satu lagi tools yang ada dalam Padlet. Bukan saja Padlet biasa, Padlet juga ada Padlet Sandbox dan juga Padlet Arcade. Dan Padlet Arcade ni juga satu bahan, satu tools yang menarik, yang saya rasakan kalau cikgu dapat combine semua, dapat gabungkan semua ini menjadi satu pengajaran yang sangat interaktif. Baiklah, itu sahaja dari saya. Saya harap perkongsian saya pada hari ini dapat membantu cikgu-cikgu untuk membina satu pengajaran yang interaktif menggunakan Padlet Sandbox serta Padlet secara keseluruhannya. Jika cikgu-cikgu dapat menggabungkan ke semua Padlet, ke semua fungsi-fungsi Padlet ini, sama ada Padlet biasa ataupun Padlet Sandbox ataupun Padlet Arcade ini, mungkin semoga sahajalah, ya, pengajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dalam kelas menjadi lebih menarik, lebih interaktif dan dapat menarik minat pelajar-pelajar cikgu. Itu sahaja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.